Selamat datang lagi sekali kami ucapkan kepada baru hadir kepada Majlis Hari Raya KRT Pasar 3A Taman Tunku Jafar. Aiskrim. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ni aiskrim ah. Aiskrim. Ni kalau jual berapa satu? Kalau jual berapa satu ni? 50. Ada panjang ada pendek. Oh ya. Aiskrim. Air jagung. Oh. Kuat sikit lagi. Oh. Air 4 color. Alright. Hari Raya 4 color. Satu taman, Taman Tunku Jafar Pasar 3A. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Setinggi-tinggi terima kasih daripada pihak penganjur, perusahaan dan semua di sini. Terima kasih kami berehat seketika. Hilangan kepada waktu azan. Ni bahagian apa ni kuih? Oh, bahagian kuih-kuih. Manisan. Okey, kita ambil ni dulu. Kuih-kuih yang ada. Satu je nak habis. Kau masuk semua sekali. Okey, sini nasi impit. Oh, ni penjaga kuah kacang. Lomang orang kampung. Wah, tu dia. Ni tak masa bila dia bakar dah ni. Okey. Oh. Sini acik-acik ni jaga apa ni? Ayam. Oh, jaga ayam. Oh. Nasi goreng. Ni mana ni? Oh. Okey, satu kali selamat Hari Raya. Okey. Sini apa? Oh, kuih tiaw. Absa. Orang yang ambil. Maria Carey. Selamat Hari Raya. Tu dia. Macam-macam perisa. Honeydew strawberry. Biru tu apa? Biru hijau. Purple semua ada. Tak apa. Acik ni potong kau makan je. Okey. Air dah habis sebalang, tambah lagi stok. Pink color tuan. Wah, laju. Aiskrim paling laju. Ini semua yang sudah makan diminta dengan kita punya banner. Selamat Hari Raya. Anak-anak yang sudah makan tu bagilah makcik-makcik duduk makan ya. Boleh ya. Tu orang kuat menyambut tetamu. Duduk makan ya. Kalau dia nampak pakcik-pakcik sini bahagian makan-makan makan. Ajak dia ke Murtabak, boleh. nasi impit, rendang. Sana ada nasi goreng ayam. Ayam goreng sini kuih muih. Sana air. Sana tempat nak minum-minum makan-makan duduk sana. Sana meja VIP. Dalam ni pun ada juga. Anak-anak berumur 15 tahun ya. 15 tahun ke bawah. Ni makcik-makcik yang nak berposing. Tengok ni Okay. Ini foto booth untuk siapa-siapa yang nak bergambar boleh ya. Berlatar belakangkan batik. Okey. Motif tradisional. Lemang-lemang. Okey kan ni kan? Okey, ini jamuan sedang berlangsung. Makan-makan. Semua sedang menjamu selera. Okey, di sana tu bahagian DJ dengan segala rendah diri ya, dengan segala hormatnya boleh berkongsi.
menyambut selera. Sini air. Kuih raya pun ada. Tengok ada yang datang bawa bekas, Terima kasih ya. Itu dia. ada yang berlalu abang pergi. Messi ya, adalah Macam-macam. Kita pakai ya sudut bergambar kita, foto boot kita ya. Kepada semua yang hadir, jangan lepaskan peluang ya. Sudah betul lumus ya, abang-abang kakak-kakak kita dah membuat tu dekorasi di sana ya. Jadi boleh pakai lah ya untuk yang masyarakat Sri Muhammad Hassan ya, untuk Sri Muhammad Hassan ya, adun Lembau dan juga merangkap menteri luar negeri ya, merangkap menteri luar negeri ya, Datuk Sri Muhammad Hassan kita yang tersayang ya, yang famous di Negeri Sembilan ini, dikabarkan khidmat kita akan hadir ya pada malam ini, tapi beliau dikabarkan Itu pengurusi dengan naik pengurusi. Mana pengurusi? Antara orang yang berpakaian paling hebat hari ini. Menyambut tetamu. Semakin ramai. Perkara penting yang berlaku, yang paling penting, perkara yang paling penting. Yang sudah menerima duit raya tu jangan ambil 2 kali ya, tolong bagi laluan kepada adik-adik yang belum terima lagi. Sekali lagi panggilan untuk anak-anak yang berumur 15 tahun ke bawah ya. Panggilan sekali lagi, panggilan untuk anak-anak berumur 15 tahun ke bawah, mak bapak ya. Kalau ada anak berumur 15 tahun ke bawah, bolehlah datang ke hadapan sini, ke tempat urus setia sini ya. Urus setia tengah mengagihkan duit raya kepada anak-anak yang berumur Menerima duit raya 15 tahun ke bawah ya. 15 tahun ke bawah. Kalau ada lagi anak-anak yang belum terima lagi duit raya, bolehlah ke depan sini ya. Yang sudah terima, jangan terima 2 kali ya. Nanti habis duit raya kita ya. Okey. Kepada ibu bapa sekali lagi panggilan untuk anak-anak berumur 15 tahun ke bawah ya, kami tengah mengagihkan duit raya untuk anak-anak semua ya. Nampak tu. Ke-18 sekali lagi panggilan anak-anak semua, ibu bapa, abang-abang semua dengar baik-baik ya. Kepada yang berumur 16 ke 18, form 4, boleh 16 ke 18. Oh, student. Student kita tengok lagi. Kita tengok nasib. Kalau ada lagi, buka lagi ruangan. So panggilannya, panggilan untuk anak-anak berumur 16 ke 18 tahun. Kalau atas 18 tu dah tak boleh panggil anak dah. So 16 ke 18 tahun ya. 18 Malaysia dah boleh undi dah. Dah boleh mengundi dah. So 16 ke 18. Ya. Tapi saya Malaysia ni pun anak manja ya. Saya umur 18 pun lagi makan mak masak ya. So boleh panggil anak lagi ya. So lagi sekali ya. Once again, panggilan untuk anak-anak berumur 16 ke 18 tahun. Oh, dia 16 ke 18 ni dia malu sikit ha? Betul? Dia remaja, dia malu sikit. Semua malu sikit. Oh, okey. Kita bagi masa sikit lah abang-abang ya, tuan-tuan urus setia. 16 ke 18 ni dia malu sikit. Dia kena check dulu, tengok dia punya look dia, rambut semua baru dia datang Okey, pihak urus setia, ada lagi tengok, dia malu, dia lambat, dia malu sikit. Dia remaja, dia malu kan, tengok, baru sampai.
Dia check dulu check tengok phone, sekarang boleh tengok phone kan. Adjust dulu tolong dia semua baru datang. Okey, panggilan untuk anak-anak berumur 16 ke 18 tahun ya. Kita ada buka ruangan tambahan untuk pemberian duit raya kepada anak-anak berumur 16 ke 18 tahun ya, remaja ya. Anak-anak adik ini tiada had umur, jangan malu-malu. Tiada had umur, jangan malu-malu ya. Rezeki jangan ditolak. Birthday April. Birthday April full. Ini dipersilakan ke depan sini. Pihak urus setia tengah menagihkan sedikit sagu hati ya, hadiah hari jadi merupakan sedikit wang ya, wang ringgit ya. Mana adik tadi? Ibu ni pelan-pelan basah. Last call ya kepada yang hari jadi bulan ni tanpa had umur. Yang muda pun boleh, yang kecil pun boleh, ibu bapa pun boleh. Tak ada masalah. Jangan malu. Ya. Bulan 4 yang hari jadi dia bulan 4 bulan April. Bulan 4 ya. Tadi ada satu abang tu kata kalau tahun ni boleh tak? Kalau macam tu bankrupt, usaha bankrupt ya. Okey. Sekali lagi kepada yang baru sampai, selamat datang kami ucapkan ya daripada pihak urus setia ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, mohon memenangkan ya tetamu penghormat kita Datuk Sri Muhammad Hassan, Haji Muhammad Hassan ya, Datuk Sri Utama Haji Muhammad Hassan masih dalam perjalanan. Izinkan saya, nama saya Jimmy ya, saya pun orang Seremban juga, tapi saya daripada Taman Seremban ya. Jadi dekat je. Jadi izinkan saya mendengarkan sedikit muzik latar secara live sambil kita menunggu ya kehadiran tetamu penghormat kita ya, Datuk Sri Utama Haji Muhammad Hassan ya. Ada 6 ni, 5 boleh. Mulakan dengan sedikit lagu-lagu klasik ya daripada tahun 20-an sebelum macam mesti. Mic tambahan ada, gitar tambahan pun ada. Kau masuk sekali. Ikut sekali ya, kita jamin-jamin santai-santai ya, jangan takut. Doktor. Jadi tuan-tuan semua ya, kakak-kakak semua ya. Komputer pun ada ya. Okey, Lagu yang ada, kita boleh 1, 2, 3. mengumumkan ketibaan yang berhormat ya, Datuk Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan ya, Ahli Parlimen Rembau dan juga Menteri Luar Negeri di Malaysia ya. Ladies and gentlemen, we like to announce the arrival of our guest of honor for tonight ya. Datuk Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan ya, the parliament member for Rembau, the Rembau seat, and also our minister ya, Kat situ pula deh. foreign affairs if I'm not mistaken ya, Menteri Luar Negeri ya. Welcome down, Tomat kita yang tersayang ya. Selamat datang ke majlis Haji Raya yang bersama dengan PRT Pasar 3 ni, Taman Kota Berapa ya. Kita beri satu pekan sikit boleh. Yang tunggu daripada tadi ya, kita beri sokongan ya, ramai-ramai ya, dengan walaupun kedatangan Tomat kita yang tersayang ya, banyak berjasa kepada Menteri Sembilan ya. Saya pun generasi yang generasi Tomat menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan ya. So, terima kasih Tomat ya atas jasa, banyak sumbangan dan jasa kepada bandar kita, terutama bandar Seremban dan negeri kita Negeri Sembilan ya. So welcome sir, Datuk Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan.
ada beg baru lah. Ah. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Selamat. Malam dah pergi. Nah. Tak apa. Masa ni tak ada orang muda sini. Kalau tadi itu kita buat lagu Orang Putih yang klasik ya. Saya punya lagu. Okay.